Lori balak banyak besar, tak boleh lintas. Along, along. Along, along, along. Along, along, along. Ibu tidur. Along, along. Abi tak tidur. Okey. Kita cuba. Alamak, tak boleh guys. Tak dapat guys. Ini cubaan yang kurang mendapat perhatian guys. Itu bahaya guys. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Okey guys, kita sekarang sedang mencuba untuk melintas lori balak di hadapan guys. Lori balak ni sangat besar guys. Kayu balak tu sangat besar guys. Dan sekarang yang sedang memerhatikan saya sewaktu saya memandu ini adalah saudara Along ataupun nama sebenarnya Fatih Iskandar bin Muhammad Faizal Afzan. Dia sekarang sedang memerhatikan bagaimana saya sedang memandu kenderaan ini untuk melintas lori balak di hadapan. Kita kena berhati-hati guys, jangan sembrono melintas. Sekarang ni dua line mana boleh melintas guys. Kita kena tunggu peluang untuk melintas ketika ada jalan untuk kita, lorong untuk kita boleh melintas guys. Sekarang tak boleh melintas kerana jalan ini ada dua line. Kita tak boleh melintas. Agak bahaya guys. Tetapi Along Fatih Iskandar itu dia relax je. Dia baru bangun daripada tidur dan sekarang dia sedang main handphone. Sambil-sambil itu dia memerhatikan cara abinya memandu kenderaan yang mana di hadapan ada lori balak. Begitu ke Along? Oh Along? Along, betul ke Along? Dia kurang menjawab. Tapi kita akan cuba untuk melintas lori balak ini yang berada di hadapan kita. Kerana lori balak ini sedikit menghalang kelajuan perjalanan saya. Dan sepatutnya saya perlu membawa dalam 120 km sejam. Hari ini saya terpaksa membawa dalam lebih kurang 80 km sejam. Agak kurang memberangsangkan dengan semangat saya yang ada pada hari ini untuk membawa keluarga saya balik ke Kelantan, saudara-saudari. Okey, baik. Sekarang jam menunjukkan 12.28 tengah hari dan kita akan teruskan perjalanan. Sekarang kita sedang menurun daripada Tito Wangsa menuju ke Jeli dan kita akan lebih kurang sampai ke Kelantan lebih kurang jam 2 petang insyaAllah. Kalau saya boleh bawa dengan konsisten kelajuan ini dan ataupun kalau saya dapat melintas lori yang berada di hadapan saya. Ya, sekarang ada lori memintas saya dengan sepenuh hatinya, memecut laju, memintas jalan untuk memecut ke destinasi yang ingin dicapai oleh saya dan keluarga saya. Okey Along okey ke Along? Ya, dia tak bercakap apa-apa, dia hanya menganggukkan saja. Tetapi abinya sedang memecut laju sekarang ni. Ya, kalau kita lihat ada papan tanda awas kawasan lalu lintas haiwan liar. Kita kena berhati-hati guys supaya kita tidak kita kena berhati-hati kalau ada haiwan liar melintas. Kita kena beri peluang pada mereka untuk melintas kerana mereka bukannya melintas mengikut lampu isyarat. Dalam hutan mana ada lampu isyarat, dan mereka juga melintas tanpa melihat kiri dan kanan kerana mereka adalah kehidupan liar.
tidak seperti kita seperti manusia perlu berfikir sebelum melintas jalan. Okey, kita sekarang sedang memecut laju. Bukan memecut laju pun, saya membawa lebih kurang dalam konsisten 80 km sejam juga sebenarnya, sebagaimana lori balak tadi. Tapi saya serabut dengan lori balak berada di hadapan tadi, kerana lori balak tadi seakan-akan melambatkan perjalanan saya. Jadi ini saya boleh berjalan lebih laju sekarang. Ya, Muapa. Sekarang saya melihat anak saya nombor 2, Muapa, ataupun nama sebenarnya Fatih Muzaffar. Dia baru bangun di belakang sana. Ya, dia rasa mungkin dia rasa Abinya bawa kereta laju. Dia pun terbangun kerana Abi membawa kenderaan yang sangat konsisten kelajuannya untuk sampai ke Kelantan. Ini berikutan kerana Muapar sedang menunggu kawannya yang bernama Iki di Kelantan. Tapi Iki akan datang pada hari Khamis nanti. Kita hari Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari nak menunggu Iki di sana. Tapi nak buat macam mana, Muapar? Kita kena teruskan menunggu Iki dan juga menyambut berpuasa dan menyambut Hari Raya di Kelantan. Ya, alamak, ada kenderaan di situ melintas. Tolong berhati-hati ya, wahai kereta putih. Itulah itu Abi kata tadi. Abi kata kita kena berhati-hati kerana di situ ada laluan-laluan kehidupan liar yang akan melintas. Sebab Abi kata tadi, Abi kata kehidupan liar daripada melintas jalan terdapat nak melintas dengan betul kerana tiada lampu isyarat. Tetapi kalau ada lampu isyarat pun, kehidupan liar tidak akan berikut lampu isyarat. Kerana apa? Kerana mereka adalah kehidupan liar, haiwan liar. Mana boleh mereka berfikir seperti kita. Tapi kita sebagai manusia, apabila kita nak melintas jalan, kita kena melintas, melihat ke kanan, ke kiri dan ke kanan semula untuk memastikan tiada kenderaan sebelum kita melintas. Dan perkara ini tidak akan dilakukan oleh hidupan liar. Mereka akan melintas dan melintas sahaja. Jadi kita yang memandu kenderaan ini harus berwaspada. Kita perlu berhati-hati sebelum melintas jalan tersebut. Ya, sewaktu saya memandu kenderaan ini, nampaknya Muapa dan juga abalongnya mula sedar bahawa mereka berada di dalam hutan belantara, hutan titiwangsa. Kiri dan kanan hijau, pokok-pokok yang tinggi, indah dan cantik. Betul tak, Muapa? Jadi Muapa perlu dan abalong perlu menikmati keindahan alam ini. Bukan seperti ibunya tidur je daripada perjalanan tadi. Abi hari ini bersemangat membawa kenderaan, tak tidur-tidur lagi daripada rumah sehingga ke laluan sekarang. Dan sekarang ni kita sedang perjalanan nak menurun ke Jeli dan kita akan masuk ke Kelantan. Dan lebih kurang 2 jam lagi kita akan sampai ke rumah Tok Abah. 2 jam. Yelah. Okey, kita lihat pemandangan di hadapan sangat cantik ya, dengan hutan kehijauan dan langit biru yang agak serasi di antara langit dan bumi. Bumi mengekalkan kehijauan dan langit kebiruan bersama dengan awan putih yang kombinasinya sangat cantik apabila kita melihat pemandangan tersebut. Jadi bila kita melihat pemandangan tersebut, marilah kita mengucapkan rasa syukur, rasa mensucikan Allah SWT dengan menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, kalau kita lihat di situ perjalanan kita dalam beberapa lama lagi kita akan sampai ke
ke rumah kita, rumah kampung kami di Kampung Jelawat, Bajuk, Kelantan. Namun kita kalau boleh kena bawa berhati-hati, jangan terlalu laju. Ingat orang-orang tersayang, kita kena memastikan perjalanan kita perjalanan yang selamat, bersopan santun. Ya, bersopan santun anak Melayu, lemak manis ala amboi-amboi, supaya kita dapat sampai ke destinasi dengan sebaiknya. Alright, kalau di sebelah kanan saya ini adalah empangan. Empangan apa? Saya terlupa nama empangan di sini. Empangan. Okey guys, empangan apa ni? Empangan jana kuasa elektrik DMB. Tak sampai tak jumpa lagi. Apa nama empangan tadi? Tak sampai di kepala saya. Tak apalah. Sekejap mungkin kita akan jumpa kot papan tanda. Sekarang telinga saya berdengung sekarang. Telinga mu apa berdengung tak sekarang mu apa? Ha? Tak? Rasa tak macam berdengung? Kalau berdengung, anda boleh menelan air liur atau menguap sekuat-kuat hati supaya anda boleh kembali membuka semula pendengaran anda. Wah. Okey, Abi dah buka dah. Apa dah? Oi. Dah macam tu. Tak, dia semalam Kurang minum air lah tu. Okey guys, kita baru sampai ke hentian Batu 13. Itu sebenarnya di belah kanan saya ini sebenarnya ada satu sungai jeram, tetapi tidak dibaik pulih tempatnya. Mungkin orang jalan datang. Oh, saya hati-hati, kena hati-hati guys, hati-hati. Bawa kenderaan ini bukan seperti main game. Kalau main game ada 3 nyawa. Kalau kita memandu dalam keadaan ni, dia nyawanya bergantung kepada bagaimana kita memandu dengan selamat dan tidak berbahaya. Okey guys, kalau kita lihat sekarang ada kenderaan-kenderaan yang menghala ke utara, sedangkan kami balik ke Kelantan di arah mana? Timur, barat, kan? Timur, ke arah timur. Oh, apa telinga Abi baru terbuka. Okey. Ada bas baru namanya Trans. Bas baru apa itu? Transnational. Alamak, kita ada kenderaan yang kereta Wira yang santai-santai. Mereka membawa kenderaan mereka santai-santai. Mungkin mereka ni orang tempatan. Santai-santai je dia bawa kereta. Kita nak melintas pun tak boleh ni. Banyak gunung-gunung banjaran yang pada pendapat saya, banjaran ini memisahkan di antara Malaysia dan juga Thailand. Alamak, kenderaan slow sangat. Saya sebenarnya selsema ni guys. Selsema guys. Daripada semalam lagi selsema. Batuk-batuk. Batuk kurang sebenarnya.
Tetapi hidung ni beringus. Macam apa waktu kecil-kecil dulu. Okey guys, kita sekarang nak menghampiri Batu Melintang, kata saya. Di situ bermakna kita sudah masuk ke daerah Joli. Sebenarnya kita dah masuk dah sebenarnya, tapi sahaja nak maklumkan. Kita seakan baru nak kata baru masuk Joli, sebenarnya dah masuk dah. Kan, apa kan? Nampaknya awan nampaknya sedikit mendung dan saya rasa kita kena hati-hati di zon operasi kamera kat sini ya. Guys, kat sini ada satu AES yang perlu kita ambil tahu, kerana di sini ada AES. Kalau bawa laju guys, nanti kita akan kena tangkap oleh AES. Jadi kena bayar saman guys. Jadi janganlah bawa laju-laju guys. Jangan bawa laju. Tengok, perlahan je, perlahan. Steady saja go. Steady guys. Tengok pemandangan yang indah. Wow. Wow, Abang Long dengar game, dia duk main, tengok video. Ya, zoom operasi kamera guys. Hati-hati guys. Kat sini ada kamera sedang memerhatikan kita. Kat mana dah dia tidak memerhatikan kita, kita tak tahu di mana. Tapi hati-hati guys. Bawa pelan-pelan je guys. Alamak, bukan setakat ni JPJ pun memerhatikan kita pada di hadapan. Itu je. Saya dah nampak dah. Ini rupanya kamera yang memantau pergerakan kita. Jadi saya bawa perlahan je guys. 60 km saja je guys. Biasa kalau saya bawa 60 km guys, isteri saya marah. Kerana dia kata saya buat perlahan. Tetapi sebenarnya inilah dia punya kelajuan yang sewajarnya kita bawa di jalan kita di Malaysia ni. Bawa pelan-pelan je guys. Jangan kalut-kalut. Nak kalut pasal apa guys? Kalau nak berak pergi laju-laju. Tapi kalau tak nak berak, bawa perlahan-lahan. Bukan perlahan-lahan sangat, bawa sederhana lah. Kan, bawa pakan kalau kan. Alright guys. Ya, nampaknya isteri saya sedang batuk tu di sebelah saya. Dia tidur lena hari ni. Dia bypass terus pada saya untuk memandu kenderaan hari ni. Biasanya saya memandu biasanya isteri saya yang memandu, saya lena sahaja. Tetapi hari ni saya bawa sendiri. Rasa segar. Wow, BMW melintas saya sekarang. Tak apa, lintas. Mungkin nak pergi ke satu tempat. Kita bawa perlahan je guys. Bukan perlahan, bawa sederhana guys. Ikut hak laju guys. Kalau hak laju so bawa 120, kita bawa 120 guys. Tapi di Malaysia hanya paling maksimum hak lajunya adalah 110 km sejam guys. Alright, nampaknya Muapa sedang tak sabar nak sampai rumah Tok Abah, kerana dia nak jumpa kawan-kawan dia, terutamanya Iki. Tetapi Iki dia akan balik 3 hari kemudian. Kita akan 3 hari tak jumpa sesiapa lagi. Apa suara Abi macam Papa Zola ke? Apa Abi tanya ni? Adakah suara Abi macam kebenaran? Tak tahu. Macam mana Apa tak tahu?
Kerana ya. Ah, Tak nak fokus sekolah. kenapa Papa seronok? Cuba beritahu. Kau ada Papa ada apa? Ha? Kau ada Papa ada transformer? Transformer apa Papa? Ha? Mana ada Skylink? Skylink belum beli lagi. Tetapi okey guys, kita dah sampai ke kampung Batu Melintang guys. Batu Melintang. Batu Melintang guys. Batu Melintang. Kita nampaknya kita dah menghampiri rumah Tok Abah. Kebiasaannya Tok Abah selalu beritahu bila kita sampai ke kampung Melintang ini, kampung Batu Melintang ini, kita ada lebih kurang 2 jam lagi untuk kita sampai ke rumah kita di Bacok, Kelantan. 2 jam perjalanan. Apa? 2 jam perjalanan apa? Wow, dapat tak kat situ ada satu batu di hadapan, gua di hadapan tu. Nama apatah gua tersebut? Saya lupa apa nama gua. Bukan gua, gunung batu. Okey guys, perjalanan kita masih lagi jauh. Kita kena berhati-hati guys. Perjalanan kita masih jauh guys. Jangan tergesa-gesa. Nak ke mana guys? Kalau nak berak, nak sakit perut, boleh, okey lah, kita pergi jalan. Kat depan tu ada Petron. Anda boleh berhenti di Petron Batu Melintang untuk melepaskan hajat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, baik, kita teruskan lagi perjalanan kita menuju ke kampung Bacok, Kelantan. Saya tak betul-betul cakap hari ni kena entah semangat lebih hari ni. Kebiasaannya saya mengantuk. Oh, di sebelah kiri ada Caltex guys. Siapa yang nak berhajat di Caltex, silakan ke kiri guys. Wow, sebelah kiri ni saya ni, kalau tuan-tuan tengok, saya tunjuk sikit. Wow guys, ada gunung di situ. Apa nama gunung itu guys? Di area kampung Melintang guys. Cuba share share tu. Apa Abi kata share Abi kata. Gunung, apa nama gunung dah? Gunung Reng. Inilah Gunung Reng tuan-tuan guys. Inilah Gunung Reng. Kalau tuan-tuan datang ke Batu Melintang, jangan lupa ke Gua Reng. Kalau tuan-tuan, itu sebelah kiri tu guys. Kita boleh tengok di sebelah kiri ada kampung Gua Reng. Gunung Reng. Gua pula dah. Apa lah? Gua Reng. Kampung Gunung Reng. Sebagaimana yang diberitahu oleh anak saya bernama Muapa. Aduh, hidung saya tersumbat. Saya apa dia? Itu maknanya mau apa? Sekejap. Habis sedang sebenarnya habis dah nak pergi kedai akok. Kedai akok tu sedap. Kita dapat membeli akok. Akok di situ sedap. Tapi kosong. Akok telur. Alah, kita beli untuk makan waktu berbuka puasa dah. Mau apa? Baru best. Mau apa tak cukup air, dia selalu macam tu. Okey
guys. Alah. Mana kedai akok yang tersohor tu? Saya nak singgah sekejap kedai akok tu sekejap. Kedai akok tu di mana? Di manakah dia? Kedai akok. Kalau boleh. Tapi lepas tadi Mana ada? itu nampak ada tulisan akok Kat mana? kat sebelah ni. Kiri. Tak, tadi kat belakang. Kiri ke kanan tadi? Kan, kiri. Kiri. Oh, Alah, terlepas lah. Muapa tak beritahu pun. Ini salah Muapa guys. Muapa dia terlupa. Dia tak beritahu. Dia sembunyikan daripada pengetahuan Abi. Kerana tak tahu kenapa. Mungkin dia tak suka makan akok kerana dia orang Perak. Tetapi Abi orang Kelantan. Perak. Abi orang Kelantan. Abi suka makan akok. Yalah, sebab Muapa lahir di Ipoh lah, Muapa jadi orang Perak. Tetapi Abi lahir di Kelantan. Jadi Abi suka makan akok. Bila kita makan akok, kita akan bau. Tahu tak? Bau tu adalah orang Kelantan punya bau. Bau klenik. Bau klenik. Tu nampak benar orang Kelantan guys. Kat sini ada tak guys? Kalau tak silap kat sini ada angkok juga. Tapi tak tahu angkok. Weh, bukan guys. Ini kedai hardware guys. Kalau nak beli paku bolehlah beli kat sini. Tapi bukan angkok. Alah, di mana kedai angkok tu? Ini salah Muapa. Kedai ni ke? Ada kedai angkok. Oh guys. Ni. Alah. Habis tunggu nak beli akok. Rupanya berada di sebelah kanan. Okey. Kita rehat sekejap guys. Okey guys, kita dah sampai ke tempat akok guys. Itu akok guys. Itu kedai akok guys. Akok Sungai Mekong. Sungai Mekong tu di mana? Di Thailand. Silap, bukan di Thailand, di Jeli guys. Sungai Mekong. Di situ guys. Nampak tak guys? Dulu dia berada sebelah kiri, sekarang berada di sebelah kanan guys. Okey guys, kita stop sekejap. Bukan stop sekejap, bagi peluang untuk saya pergi ke sana guys. Okey, kita jumpa lagi guys. Bye bye.